Kalau korang tengah cari speaker untuk PC, ni lah dia guys, speaker Vinnfire, kecil, design dia lawa gila dan padu. Okay, so jom kita tengok apa dia kat dalam. Dia memang datang dengan wire yang bersambung terus guys antara speaker dia. Dan dia datang terus dengan audio jack macam ni dan juga USB. Alright guys, korang tengoklah design dia cantik gila. Dia bentuk dia macam mata guys, ada left and right untuk speaker ni. Dan dekat sini ada dia punya controller untuk volume, treble dan juga bass. So korang nak bass yang macam mana, treble yang macam mana, korang boleh adjust dia dekat sini guys. Dan untuk speaker ni aku nak ganti terus dengan speaker lama aku ni. So kita cabut je dan buang je lah. So guys, kita pasang speaker yang baru. Korang tengoklah tu betapa cantiknya dia punya design. So kita just cucuk USB dan juga dia punya audio jack. Okay, so jom kita test. Kita buka volume dulu. Alright, jom kita buka bass dia pula. Oh, dengar dah tune dah guys. Okay, kita naikkan dia punya treble. Oh, memang ngam guys. Memang lawa gila. Cantik gila guys bila dia duduk kat PC. So guys, check out dekat beg kuning di bawah.